Kalau kau boleh padam satu kenangan hari ni, kau masih jadi diri kau ke lepas tu? Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Bayangkan satu dunia di mana kenangan bukan lagi benda peribadi. Ia data, ia boleh dipilih. Kenangan sedih, padam trauma lama, buang kesilapan yang buat kau malu, delete, dan perlahan-lahan, manusia mula rasa ringan. Tak perlu hadap sakit, tak perlu ingat benda yang buat kesalahan. Tapi kemudian, satu benda berlaku. Kenangan bukan sekadar memori. Ia bentuk siapa kau, apa yang kau takut, apa yang kau elak, apa yang kau hargai. Bila kenangan dipadam yang hilang, bukan cuma sakit, tapi juga pelajaran. Lepas tu syarikat masuk. Mereka tak jual pemadaman, mereka jual kelegaan. Kenangan ni berat, kenangan tu tak perlu. Jap iklan. Kalau korang nak belajar buat video AI dengan macam-macam animasi atau pelbagai cara, jangan lupa tengok pin video, pin playlist atau di bio. Okey, sambung. Dan tiba-tiba, orang yang paling miskin ialah orang yang tak mampu padam trauma mereka sendiri. Yang kaya boleh lupa, yang miskin terpaksa ingat. Dan bila kenangan boleh dijual, kesakitan jadi komoditi. Mungkin soalan sebenar bukan patut ke kenangan dipadam, tapi siapa yang tentukan kenangan mana yang layak wujud? Sebab bila memori boleh dibeli, identiti boleh diubah, dan rasa sakit boleh dipadam, manusia tak lagi hidup dengan sejarah. Mereka hidup dengan versi diri yang paling senang dijual. Yang pelik tu bukan dunia. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!